Channel Televisyen Sekolah Kebangsaan Permai Indah. 28 Mei tahun 2025 berlangsung program di Ambang Aidiladha di Sekolah Kebangsaan Permai Indah. Aktiviti yang diadakan ialah bacaan Yasin, gimik pelancaran, ceramah oleh Ustaz Abdul Malik dan pertandingan mewarna poster, pertandingan replika Kaabah. Mari saksikan. Dimulai dengan niat ihram haji. Niat ihram haji. Okey, baik. Lafaz niat haji hendaklah dilakukan di miqat. Dan jika jemaah haji sudah berada di kawasan Mekah, maka niat itu boleh dilafazkan. Dan boleh dilafaz di kawasan itu sendiri. Dan selepas niat, para jemaah haji wajib menjaga segala amalan mereka, terutamanya berkaitan amalan wajib dan larangan semasa melakukan haji. Seterusnya yang kedua, wukuf di padang Arafah. Okey, wukuf di padang Arafah bagi jemaah haji. Okey, seterusnya melontar 3 jamrah. Jabal Qurban. Jabal Qurban. Jabal Qurban ini adalah tempat, salah satu tempat yang mana Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya. Dan waktu dalam perjalanan tersebut, Nabi Ismail pesan kepada ayahnya dua benda. Yang pertama, Nabi Ismail beritahu kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong tajamkan pisau. Tolong tajamkan pisau sebab nak sembelih. Bermaksud Nabi Ibrahim kena melihat keseluruhannya sebelum nak disembelih, sebab kalau pisau tu tak tajam akan menyebabkan kesakitan, sakit. Tajamkan pisau. Yang kedua, Nabi Ismail beritahu kepada ayahnya, wahai ayahku, tolong selimutkan aku dengan pakaianmu. Takut nanti darah tu merecik kena baju, nanti mok saja kita ni pergi mana. Betapa jaganya Nabi Ismail perasaan ibunya daripada menangis, daripada teringat kepada dia dan pesan kepada ayahnya. Waktu nak disembelih, dah baring siap elok nak dibaringkan Nabi Ismail. Waktu nak disembelih, Nabi Ibrahim diuji lagi sekali. Nak sembelih melihat wajah anaknya menggosok tempat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad,
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله